Finally, Google Pixel 11 series dah pun sampai Malaysia. Dan ini 3 perkara menarik dan kurang menarik pasal Pixel 11 series. Perkara menarik yang pertama, Pixel 11 series ni dia guna chip Tensor G6 iaitu chip baru, dan dikatakan chip ni adalah lebih berkuasa dan juga lebih efisien berbanding chip sebelumnya. Selain tu, chip ni juga support pelbagai features AI secara on device. Perkara menarik yang kedua, Pixel 11 series dah tak ada lagi 128GB storage. Sekarang semua variant start dengan 256GB. Jadi korang boleh simpan lagi banyak data lepas ni. Perkara menarik yang ketiga, Google sebenarnya ada buat minor upgrade dekat bahagian design dia. Kalau korang perasan, model kamera dekat Pixel 11 series ni adalah 40% lagi nipis berbanding model sebelumnya. Dan apa yang paling best, Pixel 11 series ni ada lampu tom yum ataupun lampu RGB dengan nama highlight, yang mana lampu ni akan menyala bila ada notifikasi dan bila korang berinteraksi dengan Gemini. Perkara kurang menarik yang pertama, lampu tom yum ataupun lampu RGB highlight tu hanya ada pada model Pro saja, iaitu 11 Pro, Pro SL dan juga Pro Fold. Untuk model biasa ataupun model standard tak ada lampu highlight ataupun lampu tom yum. Perkara kurang menarik yang kedua, fast charging dekat Google Pixel ni masih sama, iaitu 30W wired dan juga 25W wireless charging, which is bagi aku memang tak make sense. Untuk tahun 2026 hanya model Pro SL je dapat fast charging yang lebih laju, iaitu 45W, dan bagi aku itu pun tak cukup laju sebenarnya. Perkara kurang menarik yang ketiga adalah pasal harga jualan, dan aku rasa korang memang setuju sebab harga jualan untuk Pixel 11 series ni memang boleh dikatakan agak mahal. Harga jualan dia bermula pada RM4,000 dan boleh mencapai sehingga RM8,000. Jadi itu dia 3 perkara menarik dan juga 3 perkara kurang menarik pasal Google Pixel 11 series. Apa pendapat korang dengan model baru daripada Pixel ni? Wajib beli ataupun wajib skip? Cuba komen dekat bawah.